Assalamualaikum semua, cikgu aja semua, apa khabar? Untuk video kali ni PY nak bagi update sikit. Memandangkan PY memang dah lama sangat tak buat video macam ni, ya. Ada beberapa perkara yang PY nak cakapkan. Yang pertama adalah mulai video ni, mulai sekarang PY dah tak gunakan channel Princess Yanti, Diary Princess Yanti, channel yang kedua. Sebabnya senang je, sebab nak kendalikan dua channel agak susah. Sedangkan satu channel pun kadang-kadang PY tak terupdate, agak susah lah. Lagilah kita nak tambah channel yang kedua. Jadi disebabkan tu mulai sekarang PY hanya gunakan satu channel saja, Princess Yanti. Tapi tak ada masalah kalau korang nak subscribe dari Princess Yanti pun tak ada masalah. Cuma videonya PY akan uploadkan dekat channel ni, Princess Yanti. Jadi itulah update yang pertama. Untuk yang kedua adalah pasal Power Perfect 4. Video tutorial yang sebelum ni PY dah upload dekat channel ni, pasal cara nak guna, macam mana rupa dia dan macam-macam lagi. Memandangkan korang agak ramai lah yang bertanya dengan PY macam mana nak beli, macam mana nak guna, takut tak reti guna, apa fungsi dia punya alat-alat penyambung dia tu, apa fungsi dia. Jadi PY dah upload, korang boleh tengok dekat channel PY ada. Dan PY nak tunjukkan sikit Power Perfect 4. Memang sebelum ni PY dah buat tutorial, tapi PY nak tunjukkan secara langsung. PY baru saja restock Power Perfect 4 yang ini. Baru saja restock, memandangkan order tiba-tiba agak banyak. Alhamdulillah, korang agak suka dan berminat untuk dapatkan Power Perfect 4. Memandangkan Hari Raya dah tak lama, jadi PY rasa waktu Hari Raya, tak kira lah Hari Raya ke tak Hari Raya ke, semua orang nakkan kulit yang nampak lebih bersih, kulit yang lebih apa kata, berseri. Sebab kadang-kadang kulit yang kusam ni disebabkan oleh kita sendiri yang tak pernah buat facial, yang tak pernah scrub, dan hanya berharap je makan suplemen apa benda semua dapat memperbaiki kita punya kulit. Sebenarnya kedua-dua tu kena menyokong antara satu sama lain. Maksudnya kita makan suplemen, kita makan makanan yang baik, dan juga daripada luaran kita kena rajin. Dan salah satu produk yang PY nak suggestkan dekat korang adalah Power Perfect 4. Ini dia, datang dalam kotak, dan bila korang buka, okay, ini dia, PY buka. Oops, susah pula nak buka. Okey, okey, ini adalah dia. Ini dah dia. Dia dah siap, ada stand dekat sini. Jadi korang tak perlu nak fikir nak simpan dekat mana, sebab dia dah ada stand. Cuma korang simpan dia dekat tempat yang kering dan juga tempat yang selamat lah kan. Kalau lagi-lagi korang yang ada anak kecil, takut dia gigit ke ataupun dia pecahkan alat ni. Jadi korang kena pandai simpan. Okey, ini adalah Power Perfect 4. Dia ada 4 jenis kepala, 4 jenis alat. Ni span untuk membersih menggunakan cleanser yang biasa. Yang ini adalah untuk urut muka. Selepas kita facial, korang kalau urut muka lagi best, supaya perjalanan darah tu lebih teratur, muka rasa lebih relax. Dan yang ini adalah penyedot bintik hitam. Dan akhir sekali adalah Brow Scrub yang korang gunakan bersama-sama dengan scrub yang korang suka. Korang boleh beli dekat mana-mana pasar raya, ada jual scrub. Dan ini adalah dia punya kepala ataupun pemegang utama dia. Untuk gunakan dia, korang perlukan bateri saiz 2, saiz AA, tapi ada 2. Contohnya bateri jam, bukan bateri yang kecil sekali, bateri yang saiz AA. Okey, ini adalah letakkan dan tarik macam ni, dan kemudian masukkan bateri tadi. Okey, ini dia, dan kemudian korang boleh okey, dia akan memutar macam tu. Dan jadi tugas korang adalah untuk menyambungkan dia dengan kepala-kepala yang ada. Ambil ni, masukkan, ini dia. Okey, dia akan scrub korang punya muka. Samalah juga dengan kepala-kepala yang lain. Sama saja.
Jadi kalau korang nak beli Power Perfect Pore, masih lagi ada stok. PY saja baru je balik daripada restock benda ni sebab permintaan agak memberangsangkan. Okey, bagi yang belum ada, korang boleh PM PY untuk dapatkan dia macam mana. Okey, untuk perkara yang kedua, PY nak bercakap sikit tentang pemilihan foundation. Memandangkan ramai sangat yang bertanya dekat PY, foundation apa yang sesuai, kulit saya jenis berjerawat, berminyak, banyak parun, ada yang kulit kering, ada yang kulit kombinasi, berminyak dekat T-zone, kering dekat bahagian pipi dan macam-macam jenis kulit lagi. Jadi disebabkan tu, PY dah jumpa satu jenis foundation yang sangat superb, sangat bagus dan sesuai dengan semua jenis kulit yang korang cakapkan. Foundation dia adalah Naturector. Ini adalah foundation Naturector. Okey, PY tahu korang akan cakap, saya dah beli, banyak jual dekat sana dekat sini. Jangan tertipu sebab kebanyakan foundation Naturector yang dijual dekat online, ya, dekat kedai online ke, dekat toko-toko jamu ataupun dekat mana, dekat pasar raya tu kan dia ada gerai-gerai kecil. Apa nama dia? Dekat kios-kios jamu semua tu, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah tiruan. Jadi bila tiruan, dia punya efek dengan yang original memang tak sama. PY sendiri pun pernah terbeli yang fake, yang tak original daripada China. Sebab dia orang kata Naturector ni yang original ada dua. Satu kilang dekat China, satu lagi kilang dekat Jepun. Sebenarnya tidak. Foundation Naturector yang original cuma ada di Jepun saja dan dia ada 5 color sahaja. Yang kata ada kilang dekat China, dekat apa semua tu, PY dah try. Hasilnya tak berapa bagus. Muka jadi berminyak, ada jerawat dan merekah. Dia tak tahan lama dah, kurang. Berbanding dengan Naturector yang daripada Jepun yang original ni, sangat-sangat berbeza. Dan harga dia sendiri pun kita boleh tengok yang China punya, tak kira lah ada stiker ke yang tak ada stiker ke, biasanya hasilnya memang muka akan berminyak dan tak tahan lama. Untuk foundation Naturector yang original, kalau korang nak bezakan dia, senang je. Untuk yang Naturector yang original, dia macam ni. Tulisan dia adalah tulisan biasa. Terbalik, sorry. Okey, yang ni Naturector. Untuk yang Cina, tulisan dia ada chop. Tulisan Cina. Tak tahu lah tulisan Cina ke tulisan Jepun ke, tak kira lah. Tapi dia ada chop. Bukan macam ni. Yang ni tulisan ABC. ABC. Tulisan apa? Tulisan Rumi. Kan? Tu tak? Tulisan Rumi yang biasa. Kalau yang Cina ataupun yang fake, dia akan ada chop. Tak tahu chop tu tulisan Cina ke, tulisan Jepun ke, tak tahu. Okey. Dan yang kedua, botol dia macam penyek sikit. Kalau yang tak ori, nanti korang tunggu sekejap. PY pernah terbeli yang tak ori. Korang tunggu sekejap. Okey, sekarang PY dah jumpa foundation. Satu yang original, satu lagi yang tipu punya. Walaupun cakap ada stiker lah, ada apa lah, sebenarnya tipu je. Tak sama langsung dengan yang original. Yang ni original, yang ni tipu. Okey, yang tak original, kita tengok daripada tepi. Yang original dia macam penyek sikit dan yang ni dia macam kembung sikit. Yang kedua, ni tulisan dia Naturector, tulisan Rumi, ABC tu. Dan yang ni korang dah tak nampak, tapi dia adalah chop. Tulisan macam Cina ke Jepun, PY tak pasti. Sebab PY tak cakap Cina atau Jepun. Okey, jadi yang kedua, yang ketiga, korang boleh tengok bawah dia. Yang Cina punya, dia macam kegonon lah, ada chop apa ke benda entah ni, kononnya apa apa stiker hologram, something macam tu lah. Tapi dah terkopik dah. Okey, dan yang ni tak ada apa-apa. Yang ni adalah yang original dan kita tengok dekat bahagian dalam pula. Okey, yang ni dah nak habis sebab PY gunakan untuk makeup budak-budak penari. Habis semua penari dekat sekolah tu muka berminyak. Okey, disebabkan foundation ni. Okey. Dan yang
original adalah yang ini. Yang ini adalah kod 140 sesuai untuk kulit seperti PY. Yang ini kod 141. Sama je warna dia lebih kurang. Okey. 140. Untuk yang original, perbezaan dia yang keempat, untuk yang original bau dia agak wangi. Bau dia sedap bau dia. Untuk yang tak ori, dia bau macam plastik. Bau macam plastik yang tak tahu lah, tapi dia berbau plastik. Dan yang original adalah bau wangi. Okey. Jadi perbezaan antara ni, antara yang original dan juga yang fake, Piwa dah bagi tahu korang. Jadi Piwa harap korang tak tertipu. Sebab pakai yang ni muka akan jadi berminyak dan silap-silap. Kalau kulit korang jenis sensitif, korang mungkin akan tumbuh jerawat, kan? Okay. Disebabkan agak sukar untuk mencari foundation yang original, PY telah mengambil langkah untuk menjual foundation ini. Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh PM PY ataupun WhatsApp PY dekat nombor yang tertera di sini. Korang boleh WhatsApp PY. Dia ada 2 lagi foundation tapi belum sampai. Buat masa ni baru ada yang Naturator ni dulu. Yang ini sesuai untuk warna semua jenis kulit. Manakala yang untuk kulit bermasalah tu, kita panggil dia MCCT, Maker Collection Cover and Treatment, iaitu insyaAllah minggu depan akan sampai. PY masih lagi kita tunggu-tunggu. Dia punya stok tu masih lagi dekat custom sebab kita import direct daripada Jepun, jadi agak sukar sikit. Biasalah benda yang agak best, nak dapatkannya tu agak susah, tapi berbaloi ya untuk dapatkan. Dan yang untuk kulit kering pula adalah sejenis foundation yang dinamakan Octad. Dia macam ni juga tapi dia berwarna oranye. Dia punya bekas ni oranye susu. Ketiga-tiga tu MCCT, Naturator dan juga Octad adalah daripada syarikat yang sama, iaitu Meiko Cosmetic dekat Jepun. Jadi kalau sesiapa yang berminat nak dapatkan yang ni, sebab PY nanti nak buat tutorial cara untuk menggunakan foundation daripada Naturator untuk semua jenis kulit, kemudian baru PY akan beralih kepada kulit berminyak, kulit memandangkan bulan puasa pun dah nak dekat. Selepas tu kita akan menyambut Hari Raya. Jadi PY rasa semua orang nak kelihatan kebabong pada Hari Raya nanti. Jadi jangan lupa, kalau korang nakkan kulit yang bersih dan juga kulit yang tak kusam, dapatkan Power Perfect Pore. Dan juga untuk foundation, PY mencadangkan korang untuk menggunakan Naturator sebab hasil dia memang sangat-sangat wow. Sangat-sangat lama digunakan oleh ramai makeup artist. Semua orang memang suka benda ni. Dan korang mendapatkannya yang original saja daripada PY. Nampaknya sampai di sini saja PY nak membebel sebab PY dah panas, PY nak mandi sebab dari tadi drive lama. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti. Yang dari Princess Yanti nak subscribe boleh, tak ada masalah. Tapi PY akan update yang channel ni saja. Jangan lupa untuk follow PY dekat Instagram dan juga Twitter. Kunjungi blog PY princess-yanti.blogspot.com. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY ataupun berminat nak beli apa-apa, korang boleh like fanpage PY dan juga personal message dengan PY dekat Princess Yanti. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.